supaya lumuntur di neraka cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun nemu Hai, Assalamualaikum. Nama saya Daisy Hunter. Selamat kenal kepada semua sahabat-sahabat baru. So, jangan lupa untuk subscribe video saya. Hari ini kita nak menceritakan kisah pengalaman mengenai santau. Okey, kalau korang nak tahu, santau ni ada macam-macam jenis. Yang amat popular sekarang adalah santau yang melibatkan yang berniaga. Jadi saya nak ceritakan mengenai satu kisah yang mana ia daripada kawan-kawan yang mana berada yang pernah tinggal di adalah salah seorang daripada kru Malaysia Airlines System yang mana tinggal di Cepaka Puri. Jadi Cepaka Puri tu tahun 2000 tu memang havoc sungguhlah, memang havoc sangat. So satu kedai yang mana dia menjual nasi, orang panggil nasi kandar. Dia ada nasi ayam sayur dengan kari, macam nasi mamak tu, dan amat top sekali. Hari-hari macam gini bang pergi, orang beratur sampai panjang. Dan saya juga hari-hari dia macam gian tau, gian nak makan sana. Bila makan tu 2 pinggan pun kita larat, Masya Allah. Jadi benda dia hari-hari memang terlalu sedap lah sangat kari dia tu guys, terlalu sedap. Sehingga kan dia buka pada pukul 12 tengah hari, tapi pukul 12 tengah hari tu dah ada orang queue, dah masuk bulan Ramadan. Ceng. Okey, nak jadikan cerita. Ada seorang sahabat, dia bersama-sama saya waktu tu. Jadi seorang yang kata pandai, ilmu bijak pandai lah. So dia datang ziarah saya waktu tu dalam pukul 12 tengah hari. Sebab dalam pukul 2 semua habis. Kalau sebab pukul 2 memang licin. Majoriti 100% penduduk di kawasan sana pergi kat situ. Bukan sahaja orang yang dekat Cepaka Puri, tapi di sekeliling nilai tu orang pergi dekat situ. Memang top sangat. Memang sedap sangat. Aku tak boleh bayangkan macam mana. Okey, sahabat saya tu dah pergi. So, waktu pergi tu, so kita orang pun pergi cepat dalam pukul 12. So dalam pukul 12 tu kita pergi. Sampai pergi pukul 12. Saya rasa dalam pukul 11 sebab waktu tu belum lagi, baru nak buka. Jadi masih lagi dalam persiapan. Diorang masih lah nak siap-siap nak bawa kuah kat depan, lepas tu nak ambil ayam semua. Jadi saya dah berbaris dah dekat situ untuk dapat makan. Tapi permasalahannya, bila saya nak pergi berbaris, kawan saya tu dia duduk, dia macam tak ada kedai lain ke? Dia cakap macam tu. Lepas tu aku bercakap lah, nak buat apa pergi kedai lain? This is the best nasi kandar yang ada dekat sini. Aku hari-hari makan. Tapi betul, saya hari-hari makan. Satu hari dekat 2-3 bungkus, tak pernah pergi makan kedai lain. Tak ada kedai lain ke? Jadi saya pun ada, tapi kedai Melayu. Saya cakap adalah dekat sebelah Cepaka Puri tu, dia ada satu kawasan perumahan lah. Kawasan perumahan. Jadi saya kata, ada kedai dekat situ, nak pergi kat situ ke? Jomlah kita pergi kedai kat situ. Lepas tu, kenapa kau tak nak makan kat sini? Sini sedap lah sih. Lepas tu dia kata, tak nak, aku nak pergi makan kat sana. Nanti aku cerita, dia cakap lah. Kemudian saya pun pergilah bawa. Cancel lah, dah berdiri lama-lama. Lepas tu cancel pula. Jadi saya pun bawa lah kawan saya tu pergi ke kedai yang dimaksudkan, iaitu kedai Tom Yum. Di sebelah Cepaka Puri tu dia ada satu kawasan perumahan tau guys. So saya pergi. Bila pergi sana, dekat sana biasalah ada nasi, tapi tak ada nasi kandar. Tapi dia ada nasi, dia ada nasi kandar juga, tapi ala-ala Melayu. Ada ulam, ada sambal belacan. Kalau saya pun pernah duduk kat sana tu, dia orang tahulah. So sambil duduk sana makan, saya pun memilih lah. Saya suka makan telur ikan. Jadi saya pun ambil telur ikan, masak lemak sedap korang. Lepas tu sambil duduk, aku tanyalah, kau tak nak kau langsung makan dekat kedai tu? Sedap lah nasi kandar dia, nasi kandar mamak, nasi kandar orang panggil nasi kandar Penang. Lepas tu dia cakap, weh, kau tahu tak apa aku nampak? Kau nampak apa? Aku nampak dekat depan tu ada 2 ekor beruk yang duduk dekat situ sambil memanggil macam ni. Dia cakap, aku cakap biar betul ni.
Ya, dia cakap sambil memanggil. Pasal tu aku tak nak, katanya tau. Jadi aku pun jadi cuak. Mula aku tak percaya.